Okey, yang ni ada skuter Solaris biji. Okey, skuter Solaris ni kita boleh tengok lah. Kalau daripada segi barang ni, dia apa? Velting putih. Lepas tu dia pergi tersengguk-sengguk. Okey. Siapa yang ada skuter Solaris ni, kalau yang duk pergi sengguk-sengguk tu lah, yang pergi sekat-sekat tu, yang pertama kita tahulah. Yang pertama kita tengok dia punya auto dia ni lah. Tapak 3 ni lah kita tengok. Kalau tengok pada sini nampak ni, kalau di belakang ni ada spring. Kalau kita boleh tengok belakang ni ada spring, belakang ni ada spring. Dia ada 3 spring. 3 spring ni waktu kita tarik ni tengok okey normal lagu tu. Tengok ni kalau tak makan lagi boleh guna lah. Kan? Yang ni dia memang original. Dia memang original. Yang ni cara yang kita nak buat, nak tak mau bagi sengguk. Lepas tu elok lah. Dah belting pun putus, kita tukar sekali, kita servis sekali. Akan dengan minyak hitam apa semua. Yang Solaris, skuter Solaris, Ego LT ke, Ego lah. Kira orang kata apa, bidang skuter ni kalau duduk sengguk ni kena tengok je benda-benda ni. Benda-benda ni, auto-auto dia kena tengok ni, makan tak makan. Kan? Mudah ya kalau balik pasal ni hari pun boleh buat juga ni. Kan? Kecuali lah kena buat talk set, nak kena apa yang tu kena bawa makan pemain lah. Kalau untuk apa spanner dia umur, ada panah 8, P8, 10 ni kan. Ada gun tu ke, boleh buat ni hari je. Okey. Untuk yang ni kalau hampa tengok pun, saya boleh tunjuk dekat sikit. Kan? Biar tunjuk dekat ni nampak tu. Sengguk-sengguk ni, nampak. Kalau kita tengok ni nampak. Tu dia berminyak sikit ni, dia berminyak ni kot ni. Dia berminyak kawasan ni, di kawasan ni pula. Di kawasan ni pula dia yang duk sengguk-sengguk ni, bila minyak dia tak boleh ni. Bila minyak masuk kena benda-benda ni. Benda-benda tu nak bagi sengguk-sengguk ni. Lepas tu belting ni dia getah macam ni. Buat ni ancok-ancok ni nampak tu, ancok kan. Dia di sini dia ada puli dia pula ni. Dia duduk lagu tu lah. Dia duduk lagu tu. Dia duduk lagu tu. Dia ni dia lincin tau, dia lincin. Dia nak awal bila dia nak kembang. Bila nak kembang dia nak tarik masuk dalam ni, tak boleh. Ada minyak. Lepas tu dia api tu kadang-kadang lekat, kadang tak lekat. Tapi bila dah lekat lagi dia jalan normal je macam motor lain. Dia tak ada hantar apa semua, tak ada masalah nampak. Putih ni drop lah. Sebab tu kena tukar minyak gear. Minyak gear dia duduk dalam ni. Dalam kawasan minyak gear ni. Di dalam ni ada minyak gear dia tukar 3 kali minyak hitam, tukar sekali minyak gear. Lagu tu lah kita buat cara kedai kita. Tapi kalau bocor macam ni, kita kena buka lah seluruh ni 1 2 3 4 5 6 ni cabut. Kan? Kita boleh tengok lah. Nampak? Ni bang-bang ada kita basuh-basuh semua kan. Dia taklah payah sangat nak buat skuter ni kalau babak puli ni. Cuma kadang-kadang tak larat tu kena main benda-benda ni original. Kan? Benda-benda ni. Kadang-kadang kan kita tukar puli ni. Kemarin naik okey, bila tukar je belting. Tengok sakit tak larat. Ni punca-punca dia ni. Kadang-kadang belting tak kena pun tak larat juga. Belting besar sikit pun tak kena juga, tak ikut size spec dia pun tak kena juga. Dia susah sikit lah bagi kita untuk nak setting. Tapi untuk nak bagi hidup, bagi jalan tak ada masalah. Senang aja. Kalau nak setting bagi macam original dia naik kat atas jalan ni susah sikit lah. Kan? Sebab orang yang faham betul-betul skuter je yang dia faham. Dekat macam kita ni kita boleh buat basic lah. Dekat nak bagi sedap, dekat macam mana berat apa semua tu kita boleh buat lah. Dekat nak overhaul, buat talk set, blok makan apa semua kita boleh buat lah. Tukar tayar. Untuk skuter dalam paling boleh cari kita lah. Skuter ni lah Solaris, Avante, Ego LT, Ego Novo S, ST. Kan? Kecuali yang 35 ke atas dia percaya kita lah. Kita tak pandai buat tu. Yang babak yang kak kecil ni okey, tak ada masalah bagi kita. Okey. Macam ni lah jalan dia. Okey, tak apa kita mula start basuh apa semua dulu, kita tengok. Kita tukar belting dia dulu lah. Dah. Beri. Dulu bang. Okey, ni kita dah basuh dah. Ni dah kita cuci dah kan. Lepas kita cuci, dia akan leaking kot ni. Ni leaking kot ni. Jadi kita buka. Buka ya benda ni. Kita boleh tengok buka. Jangan nak ni bang. Jom. Tak nak ni. Tak payah ambil oil tak? Okey, kita tengok. Ni kita nak kena tukar oil dia dengan dia punya kakek dia ni. Di tepi dia ada getah ni. Kau boleh tengok dia taklah payah. Nampak Syah? Nampak kan? Nampak lah semua ni. Ni skuter lah. Skuter mana-mana pun lebih kurang macam ni lah. Ada skuter yang boleh tukar antar kecil, ada skuter yang tak boleh tukar antar kecil. Nak tukar antar kecil kena overhaul lah dia. Skuter ni tu. Ego S pun kena overhaul. Tukar antar kecil. Ni sini ada tempat dia colek. Nampak dia tembal sikit kan. Tok dulu. Tarik dulu. Abang Pak I, salah lah buat video takut pecah. Itu suka hamba nak buat lagu nak pun. Lucu dah apa dia pun. Tapi dia tak nak apa, dia macam ni lah. Ni. Yang ni, dia masuk dalam ni lah.
Nanti kalau cari benda tak jumpa duduk sini. Yang ni buat masuk dalam ni ya. No, yang ni. Yang kecil ni duduk dalam ni. Dia tak ada apa, yang kecil ni duduk dalam macam ni. Nampak? Tak ada apa, dia macam ni ya. Kosong macam ni. Okey. Ni. Macam ni. Tak ni minyak hitam tak jaga ni. Minyak hitam tak jaga lagu ni ya. Tapi kalau buka bentuk-bentuk mana-mana pun ada lagi teruk lagi nampak. Tu. Okey. Ni. Tukang getah osiu ni. Sini bogam. Kalau getah ni rosak, tukar lagi getah ni. Ikut suka kalau pun nak tukar osiu ni, nak tukar getah o-ring ni tak apa. Tapi kalau kita tukar getah o-ring pun tetap kita bogam je. Original mah kilang tak ada gam pun yang tu punya pasal. Yang tu punya pasal lah. Nak bogam boleh, tak mau bogam boleh. Sebab apa kita kata gitu? Sebab lagi kalau kita bogam, ada orang kita bogam, ada orang kita tak bogam. Tak ada bogam lah. Kalau ni ikut masing-masing. Janji tak bocok tu dah. Janji tak bocok. Dia ada kacau apa ni? Ni tak masuk ayam lah. Mana tak kacau kan dia fikir dia. Nak bakery nah. Okay. Lak bakery nah kita nak bogam ni. Bagi kita tunggu osil kita dulu. Kita tunggu osil kita dulu. Lak ni. Dia ada tengah orang servis dia pun tukar dalam ni osil-osil ni pun tukar. Okey ni dah kering okey semua. Okey tak apa. Kalau ni kita nak basuh ni pula. Okay, nak basuh ni kita guna air sabun lah. Nak basuh guna petrol sakit ni. Lagi boleh basuh guna sabun, kita basuh guna sabun. Mana guna boleh petrol, kita basuh petrol. Sebab tu kadang-kadang ada setengah-setengah orang buat skuter dia pecah mahal bukan sebab apa, benda-benda ni dia payah skuter macam ni nak kena basuh, nak kena tengok balik barang dia susah, kadang-kadang ada masuk ada tak masuk, kadang-kadang buat benda lain jadi benda lain. Okey, siap. Yang ni cak ni. Ni cak ni. Okey, siap. Sudah. Dah agak cuci apa basuh. Tak bagi ada minyak lah bang. Tak ikut lekat pula di auto tu kan. Tu kelas tu. Auto tu. Puli belakang tu. Okey, siap. Ni pun sama basuh. Okey. Dah siap. Kita basuh benda-benda lain pula. Tapi kalau dia apa nak tukar balancing saja, tak ada minyak apa semua, tak ada basuh macam ni spray dah. Ni betul ada minyak ni. Kita basuh. Terus kutuk semua, basuh. Berminyak ni. Okey. Dah sampai dia punya osil. Yang lama. Yang baru. Pik. Magang pik. Okey, bos skru balik.
yang tak ah. Okey, tengok lagi yang begini. Okey, ni tengok dah pulih. Nah, basuh sikit kan, tapi tak ada masalah apa. Ni pun sama je. Tak ada wasi apa nak ni. Yang kat tu bubuh terus je. Nah. Yang ni pun sama. Bubuh terus je. Okey. Terus nak. Kunci. Soket 24. Kunci. Okey, tak ada masalah apa. Mula pasang awak ni pula. Kat ni. Ya. Satu. Ni, dua satu. Yang ni. Bubuh dia punya ruler. Ruler bubuh. Yang ni 1 2 3 ni ada getah. 1 2 3 ada getah. Bubuh macam ni. Pegang ni. Pegang ni. Bubuh macam ni. Gila. Okey, bubuh macam ni. Tekan ni. Bubuh ni. Okey. Lepas bubuh tu. Ni ada washer satu. Bubuh sini. Ni belting. Tarik. Bang. Ni. Nak butuh pun boleh. Nak tengok nak panas pun boleh. Nak panas kalau pusing kat tu, bubuh kat ni. Nak panas, bubuh tu. Bubuh ni. Kalau tak nampak macam ni, tolak ni sikit. Tolak ni sikit, tangan dulu tu. Bubuh ni. Tekan ni. Tarik dah. Nampak? Ni. Ni, tarik ni. Tarik ni. Ni tarik ni. Tarik ni. Bubuh tu. Bubuh tang ni. Yang sini. Tak pelan-pelan gitu. Okey. Yang ni. Pegang ni, tarik, pegang. Bubuh. Tolak ni. Tak apa lagi, tarik lagi. Okey. Bagi ada gigi-gigi ni sikit. Sak dia bagi nampak sikit. Sak ni bagi nampak lagi. Bubuh. Macam ni. Jangan bagi benda ni bergerak. Kalau ada pusing tak kena sak dah. Lepas sak dia gitu. Ada wasir tebal. Bubuh dia. Jangan lepas lagi sak tu. Bubuh ni. Jangan lepas lagi noh. Okay, pusing. Pusing. Jangan lepas ni. Jangan lepas lagi. Okay. Jangan lepas lagi benda ni noh. Lepas tu soket 17. Pusing dia. Tekan ni sikit, dia lenggak sikit kan. Okey, sampai dia jadi gitu. Bubuh dah. Okey. Clear. Dah siap satu benda. Okey. Kalau hampa tengok benda ni, dia ikut nak panah ni. Noh, ni injection punya noh. Jangan duk ikut suka bubuh noh. Beli yang injection punya, jangan duk buat tak injection pula. Okey ni, kedok lagi dia hidup ke dia ketak ni aja. Ada busin. Di sini masuk dalam, di sini dia kebang. Jadi dia macam suka ganti sprocket lah. Dia ganti sprocket je lah. Saya kita tunjuk dia punya tutorial dia. Hidup dia macam mana belah ni.
Mana dia kepala dia? Oh ni dia. Okey, yang ni. Minyak hitam dah. Kalau minyak hitam dah basuh kan. Tak ada angin, boleh lak. Kalau ada angin sembuk. Tak ada angin. Sembuk. Yang ni. Boleh kena minyak sikit lah kan. Okey. Pusing dia. Yang mana tak boleh nak guna gang kunci ingat nak guna. Tadi putus macam ni. Kita dah biasa dah. Kita dah pro lah. Boleh kata gitu. Okey, dah settle benda ni apa semua. Dah tak ada masalah apa semua kan. Okey. Di bawah ni ada center boost. Bu ni. Bu kat sini pun boleh juga. Okey. Lalan lucu ni kita buh kat ni tu ya. Okey ni dalam keadaan macam ni. Tunjuk sikit ya. Ni tak boleh minyak hitam lagi ni. Nah, lucu dah kakek pun. Dia nak dia cekam balik nampak. Okey, boleh tak ada gam lagi. Gam yang nyawa kita nak pergi letak je. No. Okey. Ambil dia punya mangkuk ni. Tembok lagi. Pusing dia sikit. Okey, bubuh dia pelan-pelan. Dia umbut dia pelan-pelan. Yang bagi raket kepok. Ni. Ni. Okey, ni tak apa. Ni dia usiu getah ni. Okey, dah siap. Okey, dah. Clear. Cun, kita kunci, kita try ya. Kita try test ya. Clear jom. Kalau tidak, kalau dia nak pi kan, kalau bahagian ada minyak di apa? Auto dia tu. Dia jadi tani ni dia pi tu dia gede gagak ni okey. Okey. Mari kita boleh tunjuk, mari kita tunjuk. Okey, ni tengok ni. Okey. Okey, kita boleh tengoklah. Ni kan. Okey. Okey, kita pergi ronda je. Nampak tak ada gagak nampak. Tak ada gagak. Tidak gagak. Okey. Kami kalau untuk skuter apa semua boleh try lah spek-spek macam ni kan. Okey. Try. Corner balik. Okey, try balik. Kira di bahagian kita try motor untuk hantar kan nak try apa-apa boleh lah. Okey, ni bahagian di perut top motor depa punya. Okey, di sini. Okey. Lepas tu jumpalah. Ni, bengkel. Faiz Motor Polish.